K ada dua padanan tengok sini. Kalau berada di awal suku kata, kita padankan dengan kaf. Kalau berada di akhir suku kata, kita padankan dengan qaf. Contoh. Okey, yang ni Ustaz nak pesan. Kaedah dia, setiap kali awak nak jawikan apa-apa sahaja perkataan, tolong asingkan suku kata. Macam mana nak asingkan? Yang ni. Macam mana Ustaz asingkan? Okey, cuba awak sebut dulu perkataan kakak. Cuba sebut. Kak. Ada berapa suku kata? Maka awak asingkan kak. Suku kata pertama kak dan suku kata yang kedua kak. Kenapa saya asingkan? Sebab saya nak awak nampak dengan jelas. Huruf K ni duduk dekat mana sebenarnya? Contoh perkataan kakak. Okey. Huruf K ni mungkin awak boleh jawab. Duduk dekat mana? Awal ke akhir? Awal. Yang ni berada di mana? Awal ke akhir? Akhir. Okey, kalau yang ni? Salah. Awal. Sebab tu Ustaz ajar asingkan suku kata supaya awak nampak dengan jelas. Oh, rupanya K ni bukan berada di tengah. Tak ada istilah tengah. Okey, tengok Ustaz contoh. Bila awak asingkan suku kata, maka awak akan nampak K. K ni berada di mana? Berada di awal, di tengah ataupun berada di akhir? Awal. Kalau awal, padankan dengan huruf kaf. Jelas Jelas. Okey, yang ni huruf kaf pula. Hak belakang ni awal ke akhir? Akhir. Bila akhir dengan huruf apa? Okey, sekarang Ustaz nak tanya yang ni. C ni, kaf ni. Duduk di mana? Awal. Okey, jawapan dia berada di awal. Yang ni berada di tengah dan yang ni berada di akhir. Boleh nampak? Maka kalau berada di awal dengan huruf apa? Okey.